A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meneruskan kehidupan yang sementara ini di dalam nafas iman dan Islam. Alhamdulillah, kerana hari ini kita masih lagi dapat melihat keindahan alam ciptaan Allah, masih lagi dapat berkasih sayang sesama sahabat satu akidah, masih lagi dapat menghubungkan silaturahim sesama kita. Dan berpaksi itulah, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita agar menjadi insan-insan, agar menjadi mukmin yang sentiasa menjaga dirinya, yang sentiasa berwaspada, yang sentiasa mengelakkan dirinya daripada memfitnah ataupun menyebarkan fitnah. Jadi sahabat seakidah, sahabat satu iman, sahabat satu perjuangan untuk menegakkan akidah di muka bumi ini, untuk menjadikan Islam sebagai agama yang akan dipandang mulia oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Marilah kita mengingatkan diri kita bahawa sekarang kita sedang berhadapan dengan satu zaman yang mana fitnah terlalu mudah tersebar, zaman yang mana berita-berita yang tidak pasti terlalu cepat meresap ke dalam jiwa masyarakat. Fitnah di akhir zaman ini tersebar lebih pantas daripada angin yang bertiup. Dahulu fitnah bergerak dari mulut ke mulut, tetapi hari ini fitnah bergerak dengan hanya satu sentuhan jari. Dalam beberapa saat, maruah seseorang boleh tercalar, persaudaraan boleh retak, dan kepercayaan boleh musnah. Lalu, apakah sikap kita? Kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku diri kita memasakkan akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagai seorang mukmin, bagaimana jiwa kita ketika fitnah berlegar di dalam masyarakat? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taujihat-taujihatnya kepada kita dengan panduan yang sangat jelas melalui surah An-Nur ayat 12 sehingga ayat ke-22 yang diturunkan ketika berlakunya peristiwa fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Daripada ayat-ayat ini, Allah mendidik jiwa orang beriman agar tidak menjadi penyebar fitnah. Allah mengajar kita tidak menyebarkan fitnah dengan sewenang-wenangnya, bahkan menjadi benteng yang memadamkan api fitnah. Antara sarana Allah Subhanahu wa taala ialah, pertama, sentiasa bersangka baik sesama mukmin, sentiasa berhusnuzon, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula ismi'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkata, ini adalah tuduhan yang dusta dan nyata. Mukmin yang sejati tidak mudah mempercayai khabar yang buruk tentang saudaranya. Hatinya sentiasa mencari alasan untuk memelihara maruah orang lain. Itu adalah mukmin yang sejati. Apabila mendengar sesuatu yang belum pasti, mukmin yang sejati tidak cepat menghukum.
Jangan kerana satu berita kita melupa 1000 kebaikan orang. Jangan kerana satu tuduhan kita memadam seluruh jiwa ataupun kita memadam seluruh jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Mukmin yang mulia bukan orang yang paling cepat percaya kepada fitnah. Tidak. Tetapi mukmin yang mulia ialah orang yang paling kuat mempertahankan maruah saudara seakidahnya, saudara yang diakui adalah sahabat seperjuangannya. Jadi sahabat-sahabat fillah, sahabat seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seterusnya memberikan saranan kedua di dalam menghadapi situasi fenomena ataupun fitnah di akhir zaman ini. Saranan yang kedua ialah jangan di kalangan kita menjadi mata rantai yang menyebarkan fitnah tersebut. Jangan menjadi rantai penyebaran fitnah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, istalqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ketika kamu menerima berita itu dari mulut ke mulut dan kamu memperkatakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan pun mengenainya. Surah An-Nur ayat yang ke-15. Ingat ya para sahabat, ramai manusia tidak mencipta fitnah. Ya, kita tidak mencipta fitnah. Ramai di kalangan kita bukan pencipta fitnah, tetapi mereka membantu menyebarkannya. Kadang-kadang kita berkata, saya hanya kongsi sahaja, saya hanya reshare sahaja, saya dengar orang cerita, saya forward sahaja. Itu yang kita katakan. Kita bukan merupakan orang-orang yang menyebarkan, memulakan berita fitnah tersebut, tetapi kita membantu menyebarkan fitnah tersebut. Ingat, di sisi Allah setiap perkataan dan setiap hantaran yang kita sebarkan akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Satu mesej yang kita tekan butang kongsi, satu mesej yang kita tekan butang share mungkin menjadi sebab air mata seseorang mengalir, mungkin menjadi sebab sebuah keluarga hancur, mungkin menjadi sebab sebuah institusi runtuh, dan menjadi sebab dosa yang berpanjangan sehingga selepas kematian kita. Perkara itu perlu kita ingat. Seterusnya, yang ketiga, sarana Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ialah menganggap fitnah itu sebagai perkara yang besar. Menganggap fitnah itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana sambungan ayat yang ke-15 itu tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menyangkanya perkara kecil, padahal di sisi Allah ia adalah perkara yang besar. Apa yang dianggap ringan oleh manusia belum tentu ringan di sisi Allah. Satu ayat yang kita tulis, satu komen yang kita tinggalkan, satu rakaman yang kita sebarkan tanpa usul periksa mungkin akan dicatat, dan semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Kadang-kadang mungkin manusia boleh lupa, tetapi Allah tidak lupa. Kadang-kadang manusia di luar sana boleh memaafkan, tetapi jika ia melibatkan hak sesama manusia, ia tetap perlu diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada harta dan tiada pangkat yang dapat membantu. Seterusnya, kita lihat pula saranan Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Apakah saranannya? Saranan Allah Subhanahu wa taala yang keempat ialah menghentikan fitnah itu daripada awal lagi. Ya, kalau kita dapat berita itu, kita hentikan, bukan kita sebarkan, menghentikan, menamatkan berita itu di peringkat awal lagi. Jangan biarkan ia sesekali tersebar di dalam masyarakat. Ya,
di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita agar berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yakunu lana an takallama bihaza. Subhanaka haza buhtanun azim. Tidak patut bagi kami memperkatakan perkara ini. Maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah satu tuduhan yang amat besar. Inilah adab seorang mukmin. Apabila mendengar berita yang meragukan, apabila mendengar berita yang kurang pasti, jangan menjadi penyambung cerita. Jadilah pemutus rantai yang fitnah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kita kena perhalusi, kita kena menyelidik betul ke berita tersebut. Jangan cepat untuk menjadi orang yang pertama yang reshare berita tersebut. Kadang-kadang keberanian yang sebenar bukanlah bercakap banyak. Ya, bukan orang yang berani itu bercakap banyak, tetapi keberanian yang sebenar ialah untuk berkata, saya tidak mahu terlibat, saya tidak pasti kesahihannya. Atau kita berkata, marilah kita menjaga maruah saudara kita. Jangan sesekali kita memperkatakan berita yang belum kita pasti. Namun di dalam masyarakat hari ini, perkara ini tidak pasti, tidak berlaku. Apa yang berlaku hari ini, walaupun kita sahabat yang paling hampir dengan dia, tetapi apabila ada satu-satu berita yang kita sendiri kadang-kadang terfikir, betul ke tidak? Tetapi apabila orang menyebarkannya, kita menjadi tukang sambung untuk menyebarkannya tanpa kita merujuk kepada sahabat kita. Benarkah berita tersebut? Sahihkah berita tersebut? Atau sebaliknya? Itulah hakikat yang berlaku kepada dunia hari ini, hakikat yang sedang kita hadapi hari ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita melihat pula apakah sarana Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima di dalam kita menghadapi fitnah di dalam masyarakat hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya sentiasa berwaspada dan jangan mengulangi kerja-kerja menyebar fitnah tersebut. Menjadikan kisah-kisah sebelum ini sebagai pengajaran untuk masa hadapan. Menjadikannya sebagai sempadan untuk kita tidak ulangi lagi penyebaran fitnah tersebut. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak kembali melakukan perkara seperti itu selama-lamanya jika kamu benar-benar beriman. Orang beriman bukan sekadar menyesal. Orang beriman bukan sekadar merasa terkilan. Orang beriman bukan sekadar kembali kepada pangkal jalan. Tetapi orang beriman akan mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Orang beriman tidak akan masuk ke dalam satu lubang untuk kali kedua. Itulah orang yang beriman. Kalau kita merasakan diri kita orang-orang yang beriman, maka jangan ulangi kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan di dalam membantu penyebaran berita yang tidak pasti ini, ataupun di dalam membantu penyebaran fitnah. Apakah kita kena berfikir setiap kali berlaku fitnah di dalam masyarakat, tanyalah diri kita, tanya diri kita, apakah aku sebahagian daripada masalah yang timbul tersebut? Kita kena tanya diri kita, aku ke yang menyebabkan masalah ini, yang menyebabkan berita ini tersebar? Tanya diri kita. Atau kita tanya diri kita, adakah aku sebahagian daripada insan-insan yang membantu menyelesaikan penyebaran, maksudnya menghentikan penyebaran fitnah tersebut?
bertanya diri, akukah yang sebarkan fitnah? Atau aku merupakan insan yang menghentikan, memastikan berita itu tidak tersebar lagi. Jangan sesekali kita biarkan lidah kita menjadi punca perpecahan, terutamanya golongan wanita. Lidah ini terlalu mudah, terlalu cepat untuk berkata-kata. Orang panggil, kalau kelata panggil, gata lidah. Jangan sesekali hadkan pergerakan lidah kita. Cuba kawal, berfikir secara waras, berfikir secara rasional, berfikir secara iman, yang dipandu oleh akal yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan biarkan media sosial menjadi medan untuk menabur fitnah, menjadi medan untuk penyebaran fitnah. Sahabat seakidah, sahabat satu iman yang dikasihi lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan kepada kita saranan ke-6 di dalam memastikan berita-berita tidak pasti ini tersebar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, mengajar diri kita supaya memilih jalan maaf dan supaya memilih jalan berkasih sayang, jalan bersangka baik, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang ke-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Betapa indahnya tarbiyah Allah, betapa indahnya didikan Allah. Ketika manusia mahu membalas dendam, ketika manusia tidak mahu bertolak ansur, Allah mengajar kita memaafkan. Ketika manusia mahu memanjangkan permusuhan, Allah mengajar kita membuka pintu perdamaian. Kerana hati yang dipenuhi dendam tidak akan pernah tenang. Kerana hati yang penuh tanda dengki, hati yang penuh dengan rasa benci akan sentiasa menyesakkan hidup itu, akan sentiasa merasa terumbang-ambing, akan sentiasa sebenarnya merasa bersalah. Tetapi hati yang dipenuhi kemaafan, hati yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang akan sentiasa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat yang dikasihi, rakan-rakan satu akidah, satu keimanan, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita hati yang bersih, lidah yang terpelihara, dan jiwa yang sentiasa mencari kebenaran. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita terlalu mudah berprasangka, bersyakwah sangka kepada sahabat kita. Dengar saja satu berita, kita akan berfikir sendiri, oh begitu sikapnya. Mengapa kita tidak menanamkan di dalam jiwa kita bunga-bunga kasih sayang? Kerana bila ada bunga-bunga kasih sayang itu, kita akan memelihara diri kita, memelihara hati kita daripada mudah bersuuzon kepada sahabat kita. Janganlah kita menjadi manusia yang seronok mendengar keburukan orang lain. Seronok sangat bila mendengar satu-satu berita yang menjatuhkan seseorang itu. Janganlah kita menjadi manusia yang hidupnya hanya untuk memusnahkan maruah saudara seakidah kita. Sebaliknya, jadilah insan yang apabila hadir, ia membawa ketenangan. Bila kita pergi, orang seronok terima kita.
seronok bersahabat dengan kita. Apabila bercakap, ia membawa kebenaran. Apabila mendengar fitnah, ia menjadi benteng yang menghalang daripada terus merebak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga kehormatan sesama mukmin, menghidupkan budaya husnuzan, memadam api fitnah, dan mengumpulkan kita semua di bawah naungan rahmatnya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Jadi, sahabat sekalian, marilah sama-sama kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara diri kita daripada menjadi ejen-ejen menyebar fitnah, daripada insan-insan yang menjadi rantaian penyebar fitnah. Kita hendaklah sentiasa menjaga diri kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa yang mana insya-Allah dengan doa ini dapat menyelamatkan diri kita daripada menjadi orang-orang yang menyebarkan fitnah di dalam masyarakat, terutama di masyarakat akhir zaman ini. Marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tahhir alsinatana minal kazib wal ghaibati wal buhtan wa tahhir qulubana minal hiqdi wal hasad wa su'iz zann waj'alna mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr warzuqna husnadh dhanni bik wa ibadatikal mu'minin wahfazna minal fitani ma zahara minha wa ma batan waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sucikanlah lidah kami daripada dusta, mengumpat dan fitnah. Sucikan hati kami daripada dendam, hasad dengki dan buruk sangka. Jadikanlah kami pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejahatan. Kurniakan kepada kami sangka baik terhadap-Mu dan terhadap hamba-hamba-Mu yang beriman. Peliharalah kami daripada segala fitnah yang zahir maupun yang tersembunyi. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunkan kedua ibu bapa kami serta seluruh mukminin dan mukminat dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita semua akan menjadi insan-insan yang menjadi benteng yang menghalang daripada tersebarnya fitnah. Sayang sahabat seakidah semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.